Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so lepas anda dah create anda punya account workspace anda tu, anda akan ada macam ni lah. As example, okey, saya createkan sorry kat sini saya createkan satu workspace yang baru, tapi kalau anda dah ada, anda guna je yang anda baru create tu pun boleh juga, tak ada masalah. So create workspace, saya dah buatkan sini demo closer bot. Kan? So create. Lepas itu saya open yang ni lah demo closer bot yang saya buat ni dan saya openkan dia. So bila kita dah buat ataupun anda baru set up tu, dia akan keluar paparan macam ni kan. Jadi first thing first adalah kita perlu create dulu omni channel bot kita. So set up dulu kat sini, bagilah nama yang sama tak apa, demo closer bot. Okay, saya kopikan dia and then create new bot, start blank flow dan demo closer bot juga kat sini. Okay, so open flow. Saya akan keluar paparan seperti ini. Kemudian saya nak anda pergi ke workspace anda semula. Kita nak integratekan dulu. Yang paling penting adalah integration. Kat bahagian bawah ni kita nak integratekan dia dengan Google Sheet dahulu. Sign in with Google Sheet. Pilihlah anda punya account Gmail anda tu. Okay, and then continuekan saja. Tick, kalau dia suruh tick tu, anda tickkan saja ke semuanya, bagi akses kepada kita punya platform ni untuk kita dapat akses lah. Okay, dapat akses dengan Google Sheet kita tu, account Google kita. So itu yang pertama. Yang lain nanti kita akan uruskan kemudian. Okay, so lepas kita dah buat benda tu, barulah anda boleh copy paste link yang diberikan oleh chatbot. Chatbot template kan, link template tu anda copy paste, masukkan saja dekat dalam atas ni nanti. Okay, sebagai contoh saya dah copy paste yang ini, saya punya link ni. Ni adalah one time link so klik je install template, lepas tu klik je next, and then yang ni masuklah, pilih je anda punya bot yang anda pilih, yang anda dah create tadi tu. Lepas tu klik je install now dulu. Tak perlu nak adjust apa-apa lagi dekat bahagian sini. Biarkan je dulu. Lepas tu klik, dia akan auto lah keluar paparan seperti ini. So dia akan ada lah dia punya detail macam ni, dan anda boleh tengok dia ada flow-flow yang saya dah load dekat sini. So yang ini tak apa, tak perlu nak risau, tak perlu nak tengok pun sebenarnya. Dalam ni saya dah settlekan semua untuk anda. Anda hanya perlu tengok dekat bahagian AI Hub ini sahaja nanti. So kita jumpa dalam video yang kedua nanti. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.